Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya dimuliakan pegawai dan juga semua kaki tangan masjid dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini 17 hari bulan Muharram, pada pagi ini kita baca rukun yang kelima selepas daripada rukun Fatihah dan juga semua sunat-sunat yang ada di dalam rukun Fatihah, terutamanya bacaan surah yang telah kita lalui minggu lepas. Lalu hari ini sapa kita pada rukun yang kelima, iaitu rukuk. Rukun yang kelima itu rukuk di muka surat 131. 131 pada pagi ini berkenaan dengan rukuk ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, rukun sembahyang kita ini ada 13, dan ada rukun qalbi, rukun niat, rukun hati, rukun qalbi, dan ada rukun qauli 5, iaitu takbiratul ihram, dan juga bacaan Fatihah, dan juga tahiyat awal, tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, dan juga membaca salawat kepada Nabi serta memberi salam. Itulah rukun qauli. Dan ada rukun fi'li sebanyak 7, iaitu berdiri, rukun fi'li berdiri. Kemudian ada lagi pada rukuk, dan juga pada i'tidal, pada sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian lagi duduk tahiyat, duduk tahiyat. Itu ada rukuk-rukuk yang digelar sebagai fi'li. Jadi hari ini yang kita nak baca ialah meni rukuk. Kata Imam Nawawi, nama dia Yahya, nama dia Yahya bin Sharaf, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, orang Damsyik, orang Damsyik Syria, daripada Nawa, suatu perkampungan di Syria, dinamakan dia Nawa. Lalu gelaran dia Nawawi. Itu daripada Syria di Damsyik, meninggal dunia pada 676, jadi beranak 630, beranak 630 Hijrah, meninggal pada 676 Hijrah. Jadi umur dia 45 tahun, umur dia 45 tahun. Itulah umur Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kata beliau, tuan-tuan, wa nafa'ana Allah bi ulumihi amin. Kata beliau, rukun yang kelima pagi inilah rukun. Rukun maknanya bokok. Rukun maknanya ialah bokok. Itu dalam bahasa Arab. Rukun ke orang, bokok ke orang. Dia rukun kepada seseorang, maknanya dia bokok. Itu maksud kata rukuk dalam bahasa Arab. Tapi yang dikehendaki dengan fiqh ini seperti mana yang dijelaskan oleh pengarang kita, itu bokok tubuh
sehingga kan dua telapak tangan dapat memegang kepada lutut. Itu yang dimaksudkan dengan rokok menurut pekok. Itu bukan sebarang bokok yang iaitu bokok yang mana sekiranya diholorkan tangan sampai kepada kepala lutut. Itu dimaksudkan dengan rokok menurut istilah pekok. Dia mana-mana yang bokok tidak sampai ke kepala lutut, tapak tangan dia dikira tidak sah, tidak dipanggil rokok. Dia rokok nak kepada telapak tangan sampai kepada kepala lutut. Itu yang dimaksudkan dengan rokok menurut mazhab kita lah. Menurut pekok kita ialah bokok yang mana sampai telapak tangan kita kepada lutut itu. Jadi kata beliau pagi ini rokok ini untuk kita seorang. Orang lain tak ada rokok. Rokok mayang kita seorang je, tak ada. Mayang Nabi Musa pun tak ada. Mayang Nabi Adam pun tak ada. Mayang Nabi dulu tak ada rokok. Rokok untuk kita seorang di atas dunia ni. Mayang Nabi-Nabi dulu ada hak sujud macam kita, ada hak berdiri macam kita, tapi rokok tak ada. Rokok untuk kita seorang saja. Kerana itu dia eksklusif, milik kita seorang. Rokok ini tidak ada dalam semayang orang lain yang dulu di kalangan Rasul-Rasul. Kerana masing-masing ada mayang belaka. Imam Rafi'i rahimahullah mengatakan mayang subuh, mayang Nabi Adam, mayang zuhur, mayang Nabi Daud, mayang asar, mayang Nabi Sulaiman, mayang Gaib, mayang Nabi Yaqub, dan mayang Isa adalah mayang Nabi Yunus alaihimussalatu wassalam. Walaupun masing-masing ada mayang, tapi rokok tak ada di dalam umat-umat yang terdahulu. Oleh kerana itu rokok ni untuk mayang Islam kita yang akhir inilah yang dipartukan oleh Allah. Jibril mari tunjuk ke Nabi guana mayang Nabi Muhammad dalamnya ada rokok, lalu ia adalah sebagai rukun yang hanya milik umat ini saja, tak ada pada orang-orang yang terdahulu. Lalu ada yang cuba menolak pendapat itu dengan mengatakan kenapa Quran ada sebut warka'i ma'arakin, wahai Maryam, mu rokoklah sekali dengan orang yang rokok. Lalu dibawakan dalil daripada kisah Maryam binti Imran yang diarahkan oleh Allah supaya rokok dia. Warka'i ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi. Warka'i ma'araki, wahai Maryam, hendaklah mu taat tunduk pada Allah dan sujudlah mu dan rokoklah mu bersama dengan orang yang rokok. Jadi di situ seolah-olah Maryam ada rokok itu. Dia dijawab dengan dua jawapan. Jawapan yang pertamanya ialah perkataan rokok itu menunjukkan ia adalah bermaksud tunduk saja. Tunduklah kamu sebagaimana orang lain tunduk pada Allah. Maksud rokok dengan maksud khudu'. Al-khudu' makna merendah diri, menunduk diri. Itu dimaksudkan dengan al-rukun. Bukan perbuatan, maksud hati. Hati itu khudu', hati itu rendah. Hati itu merendahkan kepada Allah macam orang dulu merendahkan diri pada Allah. Itu takwil yang pertama. Takwil yang kedua yang mengatakan bahawa maksud rokok ini ialah semayang. Semayanglah seperti mana orang dulu semayang. Kerana rokok satu juzuk daripada semayang. Rokok sebahagian daripada semayang. Jadi khabar rokok naknya semayang. Kadang-kadang cakap sebahagian tapi nak suti. Itu barang dipanggil majaz.
Barang dipanggil majah, cakap sikit tapi nak suti semua kali. Oh, mamak mana dak apa, batang hidung dak apa. Jadi batang hidung mewakili suti mamak tu. Batang hidung adalah mewakili mamak seorang. Cakap gitu dibenarkan. Cakap sikit tapi naknya semua suti barang tu boleh. Tak salah cakap gitu boleh. Bila ia mewakili pada body tu dia ni tangan dan kaki saya ni tak ada kok kudungan saya. Dia ni tangan dan kaki saya. Nak kawal saya sebody ni bukannya tangan dengan kaki je. Bila buat kerja apa suti body buat kerja, mata pun buat kerja, telinga pun buat kerja. Bukan tangan dengan kaki je. Tapi cakap sikit nak khabar nak banyak, nak khabar semua. Itu dari segi kita benarkan cakap gitu benarkan khabar sikit tapi naknya semua daripada benda tu. Dia mata sultan, dia tu mata sultan. Bukan mata body sultan tu dia mewakili, dia mata gelap. Dia penyiasat ke sultan. Jadi bukan dia mata sultan bagian mata je sultan. Tak. Semua seluruh wakil kepada sultan. Itu dimaksudkan dengan dia mata sultan. Dia mata dan telinga sultan. Nak khabar sultan tu semua kali dia mewakili. Ini orang panggil cakap sikit tapi nak banyak. Dah kadang cakap banyak nak sikit ada kau. Gitu orang boleh kau. Cakap banyak tapi nak sikit. Boleh kau? Tak salah. Gitu orang betul kau. Nak pergi mana? Nak pergi gunting kepala. Jadi makna nak gunting rambut ada di kepala. Tu boleh kau. Cakap banyak tapi nak sikit. Dia benarkan kau. Gitu. Dia cakap sikit nak banyak pun tak apa. Cakap banyak nak sikit pun boleh juga. Di semua itu dikira betul dalam percakapan kita ni, dikira boleh, tidak salah kalau cakap begitu. Mana? Adik-adik Nabi Yusuf 7 adik-adik Yusuf, 7 pada Yusuf. Kaifiat sujud. Tu sujud hormat. Sujud hormat. Arahan. Sujud kepala tapi atas nama hormat. Syariat zaman dulu tidak larang. Sujud memang sujud sungguh tapi dia sujud hormat. Tu maknanya wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Lalu dibubuh mokpok dia di atas arah singgah sana. Lalu adik-adik semua kali pakaat sujud. Itu sujud tidak dilarang zaman tu. Kerana itu sujud memang sujud hormat saja, bukan sujud sembah. Macam sujud iblis Fasajadu illa iblis. Semua malaikat yang mendengar arahan pakat sujud. Jadi dia seolah-olah sujud kiblat je. Sujud kiblat, sujud arahan Allah ngadap ke arah Adam. Macam kita sujud ke arah kiblat tapi hati dengan Allah. Di situ membesarkan Allah, ngadap je. Sujud tu wa isyarat ngadap je. Itu yang dipahami daripada sujud iblis itu. Jadi kata pengarang kita pagi ini tuan-tuan, minimum sekali gerakan rokok. Rokok paling common kali. Rokok paling teruk kali. Maknanya kalau lah kita buat hak ni makruh Kalau kita buat hak ni makruh. Maknanya dia ada rokok paling sikit sangat. Iaitu mencondongkan, membongkokkan tubuh kita. Bokok tubuh. Bagi hak boleh ni.
Bagi hak boleh pokok dia kalau tak boleh pokok sakit apa setakat hak boleh lah. Dia tak boleh nak pokok kerana tulang belakang dia ada masalah. Ni orang tak boleh rokok, orang tak boleh sujud. Dia orang begini dia menyebabkan jadi kerah body dia. Dia buat setakat hak boleh saja setakat hak mampu saja. Jadi minimum sekali rokok iaitu membongkokkan tubuh. Body tu dia pergi perebah daripada punggung pinggang dia tu dia mula jatuh. Sehinggalah siapa mana nak pokok paruk sangat ke nak pokok setara mana. Sehinggalah dua telapak tangan. Telapak tangan itu selain pada jari dipanggil telapak tangan. Selain pada jari. Lain pada jari dipanggil telapak tangan. Jadi sehingga kan telapak tangan. Sehingga ke kawasan yang bukan jari kalau ngejari kelahi kalau ngejari jari kelahi pandangan Tanbih Syirazi dan pandangan Isnawi membenarkan dengan jari. Tapi pandangan jumhur semua tak setuju. Kita tak ambil jari-jari ni, kita tak ambil. Kita nak tapak tangan juga ya pegang pada lutut. Dia oleh kerana tu barang kelahi. Pandangan jumhur lawan dengan pandangan Syirazi dalam kitab Tanbih dia. Dan juga pandangan Isnawi mengatakan tak apa dah. Setuk jari tangan boleh sapa kira rokok dah. Tapi orang ramai semua tak setuju pandangan tadi. Jadi dia sangat lemah. Pandangan lemah. Apabila bokok sapa jari sudah dah, itu pandangan lemah. Jadi hak kuatnya nak tapak tangan juga. Dia pegang kepada kepala lutut. Itu hak kira hak ramai, hak jumhur lah. Dalam mazhab kerana ikut Nabi punya pasal, kerana Nabi membubuh tapak tangan pegang pada kepala lutut. Itu adalah bagai riwayat yang kemah menunjukkan bahawa rokok ni ialah tapak tangan megang di kepala lutut tadi. Jadi komang kali minimum kali rokok ialah membokokkan tubuh. Perendahkan belakang kita sehingga kan dua telapak tangan kita tu menyentuh, sehingga dua telapak tangan menyentuh. Menyentuh pegang lah. Kalau tak pegang situ jetung. Kalau tak pegang tapak, tak pegang kepada kepala lutut jetung. Sehingga memegang dia menyentuh ni sehingga memegang nak kata cekor tak cekor kok pegang je biar nak situ jangan witung supaya jangan tung. Oleh kerana itu menyentuh sini ialah memegang kedua lutut. Memegang kedua lutut dia dengan disertai tamakninah. Di lutut adalah sendi antara betih dengan paha. Itu dipanggil lutut. Di lutut ni biar tapak tangan pegang padanya. Serta biar lama masa pegang itu ada tamakninah. Biar ada tamakninah. Lama masa pegang tu pada lutut tu biar ada kadar tamakninah. Ada tamakninah subhanallah lah. Itulah kadar tamakninah. Dikira ada perpisahan antara turun dengan naik mula. Dia ada nampak situ nakok antara turun dengan naik. Jangan turun dengan naik tak nampak wetih. Nampak macam bidah lalu. Tu ia tambah. Tu kadar tamakninah. Ialah kadar subhanallah. Jadi hukum rokok ni boleh 2 jam tak apa. Jadi hukum yang panjang. Hukum rokok tak apa, panjang pun tak apa. Nabi kita rokok dalam semayang gerhana. Dalam semayang gerhana, Nabi kita rokok sekadar 200 ayat. 200 ayat. Rokok Nabi kita. Itu pada yang pertama.
Kemudian jadi jatuh pula pas pada tu sikit beritahu rokok ianya tidak salah lama, ia rukun yang panjang. Sama juga sujud, dia rukun yang panjang. Dia ingat dia rukun pendek ni adalah sami'a dengan rabbik fili, itu hak rukun yang pendek. Jadi hak lain boleh memanjang. Tak salah kita memanjang. Walau pandangan Syekh Ibn Hajar dikatakan makruh memanjangkan tahiyat awal, kerana masih banyak lagi kerja lain nak buat, dibagi dia tahiyat awal ada makruh. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Dibagi Fatihah boleh panjang macam mayang gerhana, dan bagi rokok pun sama, bagi sujud pun sama, dan dalam tahiyat pun boleh panjang masa tak ada timbul hak kada, selama mana kita kata ianya adalah dalam semayang dia lagi. Imam dia tak boleh panjang kerana dia kait dengan makmum. Apabila dia nak panjang, dia kena minta izin semua makmum dia. Jadi kita dah belajar sebelum ni, sama ada pada masa iaitu orang panggil doa iftitah, dia tak boleh lebih doa iftitah daripada wa ana minal muslimin, kerana lepas pada itu bukan hak dia dah. Dia kalau yang mayang seorang dah apa, yang ditimang kena minta izin. Tidak boleh lama sekali untuk dia buat pandai-pandai pergi panjang semayang tadi, kerana melibatkan orang banyak kerja di belakang. Ada orang puang nak balik masuk pulak, ada hamba orang tuang dia suruh buat kerja, ada orang jabat bos suruh masuk, ada orang tua tak boleh tahan lama, ada hak sakit menyebabkan tak tertahan dia dalam keadaan berdiri lama. Semua itu menyebabkan kena minta izin. Itu untuk masjid yang tidak mari orang luar. Kalau mari orang luar tak ayah minta izin dah, maka tak boleh terus ni masjid kemakami 50 orang tu daripada 3 tahun lepas sampai ke hari ni 50 orang tu muka lain tak ada dah. Tu masjid tu kena minta izin gitu. Dah lah orang sama kena minta izin pula. Lah ada orang luar wati seorang dua tu pakai tak lewat lalu dah. Kerana orang wati ada kerjaan, bukannya wati nak mayang supaya dalam kampung kita ni ya wati nak pergi kerja pula di tempat lain. Kerana tu tak boleh memanjangkan, dikira haram lah. Dikira haram, berdosa tu imam memanjangkan, menyusahkan pada orang ramai. Jadi paling minimum sekali rokok iaitu membongkok keadaan tubuh dia sehingga keadaan dua telapak tangannya memegang kedua lutut. Disertai dengan tamakninah. Jadi lutut nak kena jarakkan sejekah. Lutut dengan lutut sejekah, jarak lutut dengan lutut. Nak kena renggangkan lutut itu dengan lutut sejekah. Itu jarak yang perlu ada. Iaitu dengan yang kata iaitu adanya jeda. Ada jeda ni adanya perpisahan. Adanya perpisahan daripada mencondong membongkokkan tubuh hingga mengangkat balik sami'ah, biar ada pisah situ. Ya ada di situ perpisahan masa yang boleh kita tengok turun dengan naik itu ia sakok situ. Ia nakok, ia kemah keming situ baru ia akak. Biar ada beza. Biar ada beza situ, ada turun dengan naik dengan senyap situ. Itu dipanggil sebagai tamakninah. Dia dalam keadaan begini, cari dia hendaklah direnggangkanlah sikit. Renggang sikit jari tangan supaya menghadap ke arah kiblat. Ini adalah rukuk yang terbaik rukuk yang bagus sekali dengan keadaan dia membongkokkan belakang dia
dan tangan dia memegang pada lutut dengan jari-jari yang direnggangkan sikit menghadap ke arah kiblat. Jari itu menghadap ke arah kiblat dia. Jadi seterusnya lagi gerakan ini, rokok ini. Rokok ini tidak dimaksudkan. Dan syaratnya lagi, syaratnya rokok ini, gerakan ini tidak dimaksudkan, tidak diniatkan selain daripada rokok. Jadi kalaulah dia turun selain dari rokok, tak boleh. Turun kerana nak katak uduk, turun kerana nak sujud sejadah, dan itu semua tu tak lewat rokok belakang. Kerana niat asal turun nak sujud sejadah pagi Jumaat, kerana baca ayat sejadah, turun kerana nak sujud sejadah. Kemudian tidak jadi mula nak sujud sejadah, tak jadi mula. Jadi dia kena naik mula ke atas. Dia kena naik mula ke atas, barulah dia rokok semula. Dia rokok semula. Dia kena naik semula, kemudian dia rokok. Timbul khilaf di kalangan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli mengenai terimaan yang mana turun dia dada dalam keadaan tadi hanya naik mula. Terimaan yang turun kemudian naik mula dak jadi. Di makmum ni guana hak. Makmum yang ikut teriman, adakah boleh ia rokok lalu atau ia kena bidah naik Fatihah dulu? Jadi pandangan Syekh Ramli memadai dah. Memadai dah teriman buat rokok, dia walau niat nak sujud sejadah pun dia boleh buat rokok kerana diserat oleh teriman. Kerana ianya di-cover oleh teriman. Itu pandangan Syekh Ramli. Kita tak tahu teriman biasa pagi Jumaat turun sujud sejadah. Rupanya dia nak buat rokok, rupanya teriman. Kita niat nak turun sujud sejadah. Lalu keadaan kita bokok teriman wuti dalam rokok, kata Syekh Ramli kita boleh wuti juga. Sama dengan teriman kerakung buat rokok, padahal niat asal turun nak sujud. Syekh Ibn Hajar kata tak boleh, mau kena bidah naik Fatihah dulu, baru pun kena mata rokok pada tu. Ada dua pendapat mengenai makmum. Makmum ni masalah makmum. Adapun teriman mereka sepakat, teriman dah turun, dah niat sujud sejadah dah jadi kena naik mula. Ni cerita makmum ni. Makmum ingat teriman nak sujud sejadah. Jadi makmum pun bokok juga tapi teriman dah, dia dak sujud sejadah, dia pergi buat rokok. Sini pecah dua. Pandangan Ibn Hajar kena bidah naik mula Fatihah baru rokok. Pandangan Syekh Ramli boleh tupang dah, dia kata. Boleh tupang dah. Teriman buat rokok kita boleh tupang. Jadi begitu je. Niat nak buat rokok, nak buat sujud sejadah tadi habis gitu hangus kita. Ya ada dua pendapat tu. Masalah makmum apabila teriman dia pergi wuti rokok, sedangkan ayat sejadah orang ingat dia nak sujud belaka dalam keadaan demikian. Ia dipecah dua dalam masalah tadi. Jadi seandainya ia membongkok tubuhnya, ini nak cerita bahawa ada niat lain. Ia ada niat lain, bukan niat nak rokok. Apa mana? Teriman kalau ada niat sujud sejadah, jawapan ia kena bidah naik. Lepas tu baru ia rokok. Kalau ia naik rokok lalu tak jadi. Kena takwil jahil dia dalam keadaan begitu. Segala mata. Kerana rokok dia mesti mari pada niat rokok. Tak ada niat rokok tak boleh. Tak jadi. Dia nampak ular apa, rokok katak dulu,
Kena bidah naik dulu baru boleh rokok. Ya tak boleh. Belah-belah katak tu kira rokok lalu lah. Tak boleh. Lupa. Tak sedar, tak ada niat. Tak niat tak boleh. Ya tak boleh. Sama kali keadaan tak sedar dah ada jatuh. Sembang. Tak boleh. Ya kena memang mari tu daripada rokok sungguh. Tapi kalau dalam mayang kita lepas pada Fatihah, rokok lah. Tu tak apa. Sebab ia tak ada mengalih. Ia tak ada alih apa-apa. Hak tambuh ni ia ada alih ke lain, dah ada alih ke lain tu. Hak tu hak tambuh tu. Jadi tambuhnya kalau lah tindakan itu tindakan lain, dah pela-pela hak lain pakai rokok, hak tu tambuh. Hak tu tambuh kita. Ada pun lepas Fatihah, lepas tu ia jadi sendiri Allah. Sebab tak apa dah. Pakej mayang ia gitu dah. Tu air mayang gitu kok. Air mayang tak ada niat basuh kaki tu. Tapi dia masuk kali dah pakai wudu. Tapi kalau lah dia dah ingat langsung. Yang ambil air mayang muka tangan kepala, tu pergi sejik. Pergi sejik ngarung air tengah jalan, dia dah ingat bahawa ni adalah wudu dah. Dia tak jadi lagi. Tak jadi lagi, dia kena beradang pula. Dia kena masa jalan dak nitah sikit nak awak ambil wudu. Dia tindakan dak nitah benda ni kalau lah ia berlaku dengan sterik tak apa. Tapi kalau main kerak-kerak gitu tak boleh, kena niat baru. Dia kalau lah paah daripada basuh kepala cakap dengan orang, kemudian kaki basuh, dia baik jadi bak ia pakej ia gerak dah. Ni tak basuh muka, tangan, kepala, pergi sejik basuh kaki. Dah sampai ke sejik ngarung air apa dah. Lepas tu memayang. Tak jadi bak mu dak asuh suku. Walau mengarung air dah dia, kerana bila putus niat hak asal dia nak hak baru pula. Dia nak kena tengok situ tak sedar tak jadi. Sambung niat boleh. Boleh. Dia bila dia niatkan kali lagi, bila memang berada dalam air sungguh pakah, hujang pun jadi. Hujang tu apa belang-belang gohik motor bah ke kaki. Jadi tu. Tapi biar sedar Dia sedar bahawa ni bukan biasa-biasa turun ni. Ni ada wudu ni. Kerana hak biasanya orang tak niat, kena kaki guana pun orang tak niat. Hak biasa tadi. Jadi seandainya ada orang yang membongkokkan tubuhnya kerana nak sujud tilawah, memang asalnya dalam kepala dia nak turun sujud sejadah, lalu tiba-tiba ia mengubahnya menjadi rokok. Masa ia turun, ia pergi ubah buat rokok. Ini tidak cukup, tidak memadai. Ini tidak memadai. Orang yang bokok kerana nak sujud sejadah, tiba-tiba batal masa tengah bokok lalu buat rokok. Tak boleh. Dia nak dia mari daripada atas. Rokok ndaklah bermula daripada atas. Sama ni, sami'ah pun sama ni. Sami'ah sama, turun sujud tanah pun sama. Bukan masalah rokok saja. Sami'ah pun sama juga. Bila orang bidah dengan kayu, bila orang bidah dengan kayu, ia pun ngelak akak. Ia akak kepala dari rokok. Bila dah akak pakai sami'ah lalu, tak boleh. Kerana muakak kih orang bidah kayu. Ia duduk sami'ah dah, orang tolak sugung. Orang tolak sugung dia sembang jatuh, pakai sujud lalu lah. Kerana pela-pela jatuh dah, pakai sujud lalu lah, tu tak jadi kok. Tak boleh kok. Ia sujud dah, lipah mari.
Dia keju akak dahi, dia kira pakai Rabbi fili lalu ni. Dia kira dah keju dah ni. Tu dah boleh juga. Dia nak kena boh mula. Kemudian baru Rabbi fili. Sama tu. Dia Rabbi fili molek dah. Bi budak mari jatuh tak belakang kok jerebak atas dia. Keadaan dak sembang dia apakah sujud lalu ayah payah sangat dak boleh juga. Ni semua ni yang kita kata bahawa tindakan kalau ada alamat lain tu ia nak kepada niat. Kalau tak ada orang ganggu apa tu dak niat pun ia masuk dalam pakej semayang dah. Kita tak ada niat ustaz nak sujud, kita dah siapa dah masa Rabbi fili sudah dah Allah akbar sujud tak ada niat sikit ada apa sebab ia tak ada kejadian ia mengalihkan niat. Kita cerita ni ada kejadian yang menyebabkan niat dia beralih. Tu yang dia nak kena beradang turun wak seserukung biarlah dengan ada niat adik. Gerakan rokok yang paling sempurna pula, yang paling akmal. Dia rokok yang paling komang. Tadi rokok yang paling komang, kali ni rokok yang paling sempurna, yang paling akmal, iaitu menyamakan punggung. Iaitu meratakan, rata sepapang punggung belakang, tulang belakang. Tulang belakang, meratakan tulang belakang, sepapang tulang belakang, menyamakan tulang belakang dengan lehernya sekali. Dengan tekuk tu biar sepapang belakang. Jadi badan pun sepapang, leher pun sepapang juga. Jadi tak ambuk, body je yang molek rata, kepala kelong. Jadi jatuh kepala tak ambuk. Nak kepala dengan belakang biar sama. Biar sama keadaan, biarlah sepapang dia. Jadi rokok yang paling baik sekali ialah menyamakan, meratakan tulang belakang dengan leher dia. Dengan leher, dengan tekuk dia biar straight. Dengan kepala kalian, mata tengok tempat sujud. Dahi pun menghadap tempat sujud. Ini rokok dalam keadaan berdiri. Rokok duduk ialah dahi duduk depan kepala lutut. Tu rokok duduk. Rokok mayang duduk. Rokok mayang duduk. Orang tak boleh nak mayang berdiri, dia mayang duduk. Rokok dia atas tanah tu ialah dengan dahi dia duduk depan kepala lutut dia. Mesti dahi melepasi kepala lutut. Kalau hok molek kalinya dahi dengan tempat sujud. Dahi duduk atas tempat sujud. Tu hok molek kali. Ada paling komang kali rokok duduk ialah dahi duduk depan kepala lutut dia. Tu mayang belang duduk. Biar dahi duduk depan kepala lutut. Molek kali dahi dengan tempat sujud tanah tu sama sama setetah. Sama je. Dia duduk atas dengan pak sujud tu biar sama. Itu molek kali untuk rokok masa mayang duduk. Duduk tahiyat awal itu terbaik. Terbaik sekali. Jadi sebarang duduk pakai belakang. Duduk belunjuk pun jadi. Duduk kita bersipuh pun jadi. Duduk tahiyat akhir pun jadi. Duduk keadaan kita tahiyat awal, duduk iftirak pun jadi. Atau duduk sela tarabbu' pun boleh juga, tak apa. Asal duduk kerana kita nak duduk asalkan punggung sentuh tanah tu jadi. Tu kena buat depan sikit ada kepala lutut teras setakat hak boleh setakat hak boleh. Ia belunjuk tu ia nak rokok setakat hak boleh
Dia kalau lah duduk iftirah boleh buat rokok molek, kena pilih hak tu lah. Dia ni tak boleh nak lipat kaki dah. Belunjuk kaki ke kiblat. Tak boleh nak lipat, dia kata. Jadi setakat boleh lah keadaan tadi kerana kaki. Setakat ada je. Dia tak nak buat dah. Tak boleh, patah. Duduk iftirah. Dahi nak kena duduk depan kepala lutut. Baru dikira rokok paling komangkan. Tak boleh setara tu tak ambil rokok. Jadi untuk orang mayang duduk dikira bukan rokok. Kalau tak boleh setara tu jadi biarlah dahi duduk depan kepala lutut. Tu paling komang. Paling komang kali dikira orang yang boleh memang kena buat gitu tu dahi kena biar duduk depan kepala lutut gitulah kaedah dia Jadi dia kata rokok yang paling molek sekalinya ialah meratakan belakang dia dengan leher dia. Dengan tekak dia biar sepapang straight jolo ke depan. Dengan olor dahi dia tu ke depan. Menegakkan, meluruskan kedua betis. Betis biar tegak. Betis biar tegak. Jangan nampak belok betis. Biar betis itu kedua-duanya tegak dia. Dengan menggenggam kedua lutut dengan tangannya. Genggam maknanya pegang lah. Pegang pada lutut, takut tumuh. Dia boh saja. Dan kadang ia licin. Ia boleh tum. Dia pegang sikit pada kepala lutut itu dengan merenggangkan jemarinya. Jadi renggangkan jari. Jari jangan rapat. Jangan rapat jari tu. Dia renggangkan sikit, sederhana renggangkan jari menghadap ke arah kiblat. Jadi semua jari ke arah kiblat. Buka sikit daripada jari dia tadi menghadap ke arah kiblat. Gitu. Moleknya gitu. Itu cara rokok yang betul. Dengan sejekah lutut dengan lutut tu sejekah. Renggangkan lutut ke lutut sejekah. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Sama je. Orang lelaki pun renggang lutut, orang perempuan pun renggang lutut juga. Sama. Di sini semua sekali tak kira lelaki perempuan renggangkan lutut sejekah tadi kecuali untuk orang nanjang. Untuk orang nanjang maka yang ini disuruh dia supaya rapatkan peha dia. Peha dia rapatkan supaya punggung dia katuk. Supaya punggung dia katuk apabila mayang nanjang. Dia orang nanjang tidak disuruh untuk merenggangkan sejekah. Tidak disunatkan. Bahkan disuruh. Ini maksud disuruh. Maka hendaklah dia susuk. Hendaklah dia susuk kemaluan dia. Susuk punggung dia, dubur dia, susuk dengan cara dia perapat apabila dia semayang dalam keadaan telanjang. Mata kena tutup, tak boleh tengok aurat. Mata kena tutup. Semayang dalam keadaan telanjang, mata kena tutup. Peha nak kena perapat dalam keadaan tadi supaya tidak nampak nyata pada aurat dia tadi. Dia orang yang telanjang tidak sama dengan semayang orang yang ada kain baju ini. Apabila tangan tu panjang, dia kena pakai kadar sederhana. Dia kena pakai kadar sederhana. Dia tak boleh dengan sebab panjang dia tu bokok pun tak banyak. Tak pakai.
Tambuh. Dia orang yang cacat, sama ada tangan panjang ataupun juga tangan pendek, maka dia kena ambil kadar pertengahan. Orang yang ada tangan yang kudung dua-dua, sama juga, dia kena bokok saja pertengahan dia ni. Orang yang ada tangan sebelah, tak ada sebelah, dia pegang sebelah dia pegang sebelah dia. Orang yang ada sekerat tangan kecuk, naklah gantung tangan kecuk tu gantung di atas angin. Kerana kita nak maya bokok dia tu bokok orang rokok. Dia orang yang ada tangan panjang, dia buat kadar yang sederhana. Kadar yang sederhana dia buat. Ni tak boleh. Sama kali dia pergi pegang di betih tak boleh. Dia tangan panjang. Jadi dia pegang di betih. Dia tak boleh. Sama kali dia tetap bubuh di lutut juga. Dia belok. Tangan dia belokkan. Dia tak boleh. Sama kali. Dia gibuh di betih metang-metang. Tangan dia panjang. Sahabat Nabi SAW bernama Zulyadain. Zulyadain, orang yang mempunyai dua tangan yang panjang. Zulyadain, orang yang menegur Nabi apabila Nabi terlupa dalam sembahyang zuhur atau asar. Itu berlaku khilaf pada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalamnya disebutkan sama ada zuhur atau asar, perawi tidak dapat menjelaskan mayang tu hak ia dengarnya mayang zuhur ke mayang asar. Abu Hurairah tak ada masalah, moga ia ada hari tu. Cuma perawi hak kediang ni, hak ambil hadis tu, dia mula syok adakah zuhur atau asar. Lalu Nabi sembahyang zuhur, bila habis rakaat kedua beri salam. Lalu Nabi beri salam. Nabi pun bereda dia, pergi ke tepi dinding sambil memikirkan sesuatu. Lalu mari Zulyadain. Zulyadain bernama Al-Khirbaq bin Amr As-Sulami, daripada Bani Sulaim. Bani Sulami. Dia mari bertanya kepada Nabi kita, adakah telah disuruh qasar ke semayang ni? Lalu Nabi yang sedang mikir sedar ada masalah. Lalu dia tanya kepada orang ramai, adakah betul apa yang disebut oleh Zulyadain? Orang ramai mengangguk ya. Lalu Nabi masuk mula. Nabi mayang zuhur tambah 3 dan 4 rakaat itu. Jadi ni ada orang bernama Zulyadain, itu sahabat yang tangannya panjang. Ada yang kata dok, maksud tangan panjang suka sedekah, suka bagi ke orang. Ada juga yang memberikan takwil demikian. Jadi pandangan kuat tangan dia panjang pada orang yang sejerah dengan dia. Orang lain tinggi macam dia kau, tapi tak panjang gitu tangan. Itu pandangan yang kuat Zulyadain adalah kerana tangan dia ada lebih panjang berbanding orang normal biasa. Ada juga sahabat Nabi yang bernama Zushimalain. Zushimalain mempunyai 2 tangan kiri. 2 tangan kiri Zushimalain. Dan dia mati dalam perang Badar. Dia meninggal dalam perang Badar. Dia Zulyadain orang lain, Zushimalain itu pun orang lain. Ini 2 orang yang dikaitkan dengan tangan di zaman Nabi kita. Jadi tak boleh untuk kita bokok lebih daripada setengah hak diberitahu tadi. Sehingga kepala rapat ke lutut. Itu makruh. Rokok gitu makruh. Bila terlalu jolor kepala, bila terlalu bokok kepala, sampaikan lebih daripada hak rokok. Kalau gitu ada makruh. Ia tak batal, ia makruh. Dia tak cukup, ia batal. Tak cukup. Itu jari je sentuh lutut. Apa tangan tak sentuh. Tu ia kira tak cukup kadar, tak cukup isi. Dia gitu batal.
Ada pun lebih siapa agak tunduk ke bawah tu makruh. Mayang masih pakai lagi. Ya, apabila di bawah daripada hak rokok tadi Ya, ada kisah mati dalam perang Badar disebut gitu. Nak khabar Zusimalai bukan Zuliadai. Dia tak sama. Dia mati dalam perang Badar dengan 70 orang mati dalam perang Badar. Belah-belah orang kata. Belah-belah orang dalam Uhud 70. Dalam Uhud 70. Dalam Badar belah-belah orang je. 13, 14 gitu lah. Yang meninggal dalam perang Badar. Jadi seterusnya lagi di sini dia kata merenggangkan jari dia ke arah kiblat. Itu rokok yang terbaik yang. Iaitu membaca takbir di awal gerakan membongkok. Di takbir intiqalat. Pahabidah surah. Senyap kejap barulah Allah Akbar. Tu molek gitu lah. Banyak dah teriman learning. Yang jadi pahabi baca rokok lalu. Tu setengah-setengahnya. Yang jadi tabiat dah. Dia patut biar saktah dulu situ. Baru rokok. Dia dah banyak dah. Tok imam muda nampak dah banyak. Jadi terpengaruh. Dengan bacaan. Keadaan terpengaruh. Dengan tok imam Mekah. Dan tok imam Mekah tu pas sudah baca bunyi rokok lalu dah. Dia biar situ landing dulu lah. Landing dulu lah. Landing dulu. Dengan anak ayat tu landing saktah. Itu barulah Allah Akbar. Tu jadi nampak banyak kejadian teriman learning. Jadi bahasa sambung lalu wa kana Allahu aliman hakima. Allahu Akbar. Ya kejut gitu. Dia tu kadang barang tak kena gitu. Tak kena. Dia hak nyanyi lagi landing dah hidup lagi ada kok. Landing dah hidup juga. Wa kana Allahu aliman hakima. Allahu la ilaha illa orang lalu dah orang ingat nak rokok. Rupa naik mula kapal terbang tu. Dah, awak landing dah. Naik mula. Tu ada juga orang jenis bahasa suspend gitu. Buat ayat macam landing dah nak start mula pula. Ni tu jadi buat seksa orang mayang gitu. Seksa orang mayang dia. Dia nak landing buat landing dah. Ni tok kata. Jadi banyak dah orang muda hari ni nampak pas ayat Allah Akbar lalu dah. Tu dak kemah. Dak kemas itu kerana saktah banyak dalam masa berdiri. Daripada Allahu Akbar dengan Allahu Akbar kabira saktah dulu. Kemudian wa ana minal muslimin saktah dulu. Baru auzubillah. Barulah bismillah. Habis waladhdallin saktah dulu. Baru amin. Pas amin saktah dulu. Baru baca surah bismillah. Pas sudah bismillah walam yakul lahu kufuwan ahad saktah pula. Barulah Allahu Akbar. Kena banyak situ tertik tu. Tok imam nak kena tertik banyak. Di hari ni kau masalah. Hak boleh ngaji sikit tok imam lalu. Jadi tak serupa ke dulu. Dulu tok imam pandai dia seorang je sekapung. Dari seorang je tanya hamda je reti belaka dulu. Padahal je kita hamalih hayang tahlil habis wi ke ya. Dia habis semekar. Allah mulut apa ialah ke dulu. Lah ni tak asal ngaji ingat sikit, suara boleh bawa sikit atas imam lalu. Dia jadi pilihan hari ni tak tepat mana dah. Tak ngaji pun tak apa. Tak belajar kitab pun tak apa. Asal ngapa kemudian suara kuku behaya bapak sikit sudah boleh lalu dah. Tak kira dah ni kata baik ambil ayah bapak lalu senang. Lah dah kata cara orang lain ni pandangan dia. Jadi iman kok mu semua orang ngajar tidak dengar. Dia kira rasa abilik. Tidak hari dia abilik.
nak komai baru tubik. Ada mata sama dia. Orang duk tengok dia muka ia bagai boh kali dalam sejik. Dia makmum nak perangai, nak tiru. Tu imam. Tu imam ada baru makmum ada. Tapi tak. Ni jadi masalah banyak. Hari ni pemilihan imam bergantung bacaan semata-mata. Padahal mazhab kita jelas. Orang paling layak ialah orang yang paling afqah. Yang paling afqah. Itu yang paling layak sekali untuk membaca menjadi imam orang afqah. Barulah aqra. Afqah dulu, pakai dulu, barulah pilih hak qari. Bacaan yaan sesuai lah. Ada pun afqah Fatihah lepas tu masuk afqah. Fatihah tu lepas dah. Ada pun aqra tu baru lah. Ia reti selok belok bacaan. Kerana hukum lebih banyak dari Fatihah. Kerana itu ia cari afqah. Kerana hukum dalam mayang lebih banyak daripada bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah dak banyak. Hukum-hukum dia dak banyak. Tapi hukum-hukum mayang ia banyak. Batu mazhab memilih afqah dulu. Barulah pergi kepada aqra. Aqra baru auraq. Auraq. Auraq lebih waraq. Itu baru pergi kepada asan. Asan hak lebih tua. Asan tu hak lebih tua. Tu hak lain-lain lagi pada tu tambahan je. Tambahan je. Semak. Bersih molek pakaian. Nikah ramah. Tu baru syarat-syarat yang kira tak payah nak belawang sangat. Syarat tambahan. Tapi hak pak depan tu dia nak tu. Itu aqra dengan afqah dengan auraq dengan asan. Itu pak tu dia jadi bagai tiang utama dalam pemilihan imam. Itu oleh kerana tuan hari ni tidak tengok mana dah. Begitu Dia tak kahwin. Menang dia. Tu orang panggil major. Major ni hak utama. Hak utama, hak dominan. Ada dia ke orang bini 1000 tak menang hak tu. Kerana kita nak afqah. Dia kira syarat tu kena lepas dulu baru turun tanah. Dak lepas tu dak lagi nombor 2. Dia nak biar lepas je Fatihah. Dak apa dak leh ah. Jadi ummi. Wala afqah, dak leh ummi. Kita nak afqah yang lepas. Fatihah tu lepas. Ni rukun-rukun lepas. Walau ia afqah yang lepas rukun. Dia kalau afqah saja. Tapi kafir, dak leh lepas. Afqah pakai dia nak, tapi kafir. Dia selama mana bacaan dikira masih lagi boleh faham, menimbulkan makna yang jelas, dia masih boleh pakai lagi. Boleh pakai lagi. Walaupun nampak bunyi tutup mulut. Bacaan Fatihah sendiri mengikut kiraatnya berbeza. Ada bacaan nun hidup ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya ada. Tak, ya ada lebihan dia situ. Ya macam ada sikit bukan nu gitu tak. Ya ada tu. Gitu. Barang tu ada tu tu jadi barang tadi dah kata bahawa qiraat sendiri pun berbeza mengikut apa-apa qari lah. Maliki dengan maliki alaihimu atau alaihim. Alaihimu siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Himu tu ada bacaan begitu pun ada makmum gitu lah. Nak dengar bunyi gitu, dak aja dengar. Ya qiraat tu masih pakai lagi tu. Ada lagi qiraat tu
Jadi mak imam boleh mau keluarga ni. Dah lagi tu iman nak satu nak kata amin mak dulu gitu je. Oh, tu fadilah dia kurang lah. Kena apa? Dah apa? Dak atas. Sunat hai'ah je amin ni. Meminta sunat hai'ah tidak atas. Mefadilah pahala bersamaan tu tak ada lah. Bila imam menyebut amin, maka naik sekali lah. Kerana pia-pia hak sama amin je dengan amin tu imam. Dia ampunkan dosa-dosa hak dulu-dulu. Dan oleh kerana tu kita nak ia sama naik. Kalau kita bahan depan dulu tak apa. Dan tak apa dia tak watak. Cuma bahagian markah sama tu tak ada. Fadilah tu tak boleh lah. Dia fadilah sama ngetuk imam. Tak imam tak boleh kerana kih orang punya pasal kena tunduk. Tak boleh. Biaya pitah lah. Biaya pitah kita tetap saktah juga sebagai imam. Kita tetap dengan sunnah. Walaupun anak makmum memang pitah dulu lagi. Jadi memang anak-anak makmum ni kadang-kadang ia derah. Ia tak sabar. Dia tak boleh lah bahagian fadilah suruh sama naik dengan tok imam pada amin dia. Dari sudut tu saja ia kurang ya. Ada pun mayang tetap pakai tak ada masalah syarat kena kena selapah hasil tau. Jadi bukan sakta kalabal ra gitu dak. Tu dia nafas dia sekak je, bukan ambil nafas baru. Ni ambil nafas wala tallin. Ambil nafas amin gitu lah. Kena ajar hak betul sama ke makmum ni. Tak boleh. Kita tallin amin lalu dak. Kerana nak suruh kita derah pada makmum. Tak. Tu dia kesilapan anak makmum ni biar dia belajar bahawa imam lepas pada waladhalin dak akan berlalu. Lama-lama dia betul imam dia. Dia tahu dak. Dia olah dia tak sebut amin, makmum boleh sebut. Dia sebut lewat. Dia sebut lambat waladhalin nya. Tu makmum boleh sebut amin. Lepas tu baru tikmat amin. Boleh je kerana dia ingatkan tak sebut dah. Ingat tak sebut dah. Tu boleh. Bila tikmat sebut amin dah ayah dah, kita dah ayah dah. Kerana masa bersamaan dah habis dah. Dah ayah dah nak amin lagi kerana kita amin dah tadi. Jadi disunatkan amin oleh imam tidak amin. Disunatkan akak tangan tahiyat awal. Jadi wala tu imam dak akak tangan tahiyat awal. Dia tahiyat awal junga naik dak akak tangan tarah tu imam. Kita sunat juga akak tangan. Walaupun imam dak buat kerana tapak tu tapak akak tangan. Kerana tu imam dak akak kita akak juga. Walaupun kita dak dang serakaat pun lagi. Kita baru tupang tahiyat awal dia baru. Dah kita naik ke atas, ia dah akak tangan, kita akak juga. Bila kita dah ikut sebahagian daripada rukun, kita jadi macam terimam dah. Kita jadi macam terimam dah. Bila kita wisalam, kita dapati bahawa bukan rakaat yang patut akak tangan. Kita dah akak pula. Mayang garik kita imam tahiyat awal. Kita tak boleh serakaat pun tak boleh lagi. Kita tumpang duduk je. Imam naik dah akak tangan, kita akak juga. Allahu Akbar. Lepas tu habis wisalam, kita naik dah ayah akak lagi. Kerana kita baru satu baru. Kita baru serakaat. Tak ada akak. Tak ada akak. Mak kita baru serakaat baru naik. Tak ayah akak.
Oh, jangan ingat asal tahiyat kau nak akak. Asal tahiyat nak akak. Dok. Dia kalau kita mayang Isa, ya. Kita mayang Isa, kita dua dah. Tok Imam wi salam, itu kita akak pula. Bak kita nombor 3. Gitu. Biar kita sedar diri, bila Tok Imam wi salam, kita nombor berapa kita? Kita nombor berapa? Bila Tok Imam wi salam, kita nombor berapa? Kalau kita garik baru nombor 1, kena khabar naik lalu. Tak boleh. Duk lama main tahiyat tanah tak boleh. Kerana kita baru rakaat 1 baru. Rakaat 1 mana ada tahiyat? Tak akak. Kerana kita jadi rakaat 1 naik 2. Bila Tok Imam wi salam putus dengan kita, kena tanya diri kita lalu dah. Nombor berapa kita? Bila Tok Imam masih ada, kita tak payah tanya. Kena ikut dia. Dia kunut, kita kunut. Walaupun bukan tapak kita. Tak payah tau. Kerana kita tak ada benda lagi. Tak ada benda, dah akak tangan. Allah Akbar kabira pun tak. Allah Akbar kabira pun tak. Sebab kita turun tanah tak. Allah Akbar kabira duduk atas tu. Masuk tu baru Allah Akbar kabira. Kemudian kita naik pun tak bunyi benda. Tak ada bunyi benda. Kita naik. Kenapa? Kerana bila kita naik, dia kira tak boleh rakaat benda lagi. Jadi senyap aja. Jadi senyap. Daripada tahiyat tu kita naik. Macam baru start maya. Dia tak ada bunyi Allahu Akbar, tak ada. Sebab kita tak ada benda lagi. Kita iman dah nak wisalan lele. Kita Allahu Akbar, kita pun tupang duduk. Tupang duduk, ya wisalan, kita khabar senyap gitu. Tak ada bunyi langsung. Kerana kita tak ada benda lagi. Tak ada Allahu Akbar pun tak ada. Naik ke atas senyap gitu baru baca Fatihah. Allahu Akbar kabirah pun tak ada. Kerana mu lepas dah, kimu turun tanah dengan Tok Imam dah. Tak ada disunat dah Allahu Akbar kabirah. Tu kalau duduk di ngujung Tok Imam gitu. Tak sunat. Ada benda. Tapi tak sunat. Bunyi situ. Dia kena naik senyap macam mu turun tak disenyap, mu naik pun senyap juga. Gitu ya. Dia kira bak mu tak ada benda dengan Tok Imam. Tak boleh benda pun lagi serakaat mu tak boleh lagi. Dia nak serukun dan baru bunyi sama dengan Tok Imam. Ada modal serukun. Tak sunat. Tu saja senyap. Senyap aja. Awila sujud kita senyap. Awila Rabbi fili kita senyap. Awila dia sujud pula kita senyap. Naik pun senyap kau. Kalau duduk ada tahiyat lah. Cerita kita ni masa kita mari Allah Akbar, kita duduk mana? Kalau kita duduk dalam sujud, tak payah kata benda. Kena sedar. Kat mana kita duduk? Tapi kalau kita mari Tok Imam rokok, Allahu Akbar. Kalau Tok Imam kita mari, ya sami'a kita Rabbana lakal hamd. Tok Imam duduk gitu dak. Sami Allah Imam Hamidah kita Allahu Akbar Rabbana lakal hamd. Buat sama-sama duduk atas. Tak ada dah, sami'a tak ada. Kata Rabbana sama dengan ya. Ya Rabbana itu Rabbana juga. Ya biar ya naik dulu nak lawang puan. Tok Imam. Tapi kalau dia duduk dalam sujud, Allahu Akbar, senyap sujud. Gitu ya. Kita kena faham duduk atas lain, duduk lain. Lain, atas lain. Dia gitu cara masuk. Cara masuk dengan Tok Imam ni. Di sapa Tok Imam rokok 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak selalu pun boleh. Allahu Akbar, lepas tu terjun lalu. Boleh kau. Tapi molek 2 lah. Kerana dia duduk rokok.
Ya, siapa ya sami'ah. Siapa ya sami'ah kita Allahu akbar, kita pun sama berdiri Rabbana lakal hamd. Siapa ya duk tungging sujud, kita Allahu akbar, terjun senyap-senyap tungging bawah ni. Siapa ya Rabbi fili, kita Allahu akbar, senyap Rabbi fili kita. Siapa ya duk tahiyat akhir, kita Allahu akbar, senyap duk tahiyat akhir. Hak mana? Dia punya mana? Allah akbar. Tak boleh dah hak tu. Tok imam dah siap dah sujud. Dia dah ayah Tok imam tahiyat akhir kita baru siapa? Kita tok imam pak. Kita tok imam pak. Tok imam wi salam bunyi kita. Tapi dah akad tangan bab kita baru nombor 2. Ni kita ikut lama dah siapa dah boleh dengan tok imam. Ni macam tok imam dah Allahu akbar, Allahu akbar. Ni cerita tok imam tahiyat akhir baru siapa. Tak ada benda lagi. Imam wi salam khabar senyap gitu ya. Do atas no baca Fatihah. Ni tak ada benda lagi. Ya sepatutnya duduk atas gitu tapi hormat dulu sikit baru naik mula. Tu patutnya ya duduk gini. Tapi dah kerana hormat tu imam jemaahnya pasal ambil hati dia turun dulu. Jadi salam naik. Rakaat bunyi Allah akbar. Sunat Ana kita dang rakaat dengan dia. Tak boleh. Ana rakaat kita Allahu akbar, sami'ah kita Rabbana lakal hamd. Hak lain-lain kita senyap laka turun. Takbir hak mula je bunyi. Hak lain senyap turun. Tu apabila masuk ngeti imam ni. Setengah orang dia dak wani masuk, lagi dak naik ke Fatihah. Dia sengelih tunggu, lagi dak naik lagi tidak masuk. Dia tak masuk, pak lain dia dak wani nak masuk. Kat mana nak masuk? Dia dak wani, dia tunggu tok imam naik, baru boleh wih dia kata. Ni tepat masuk sesuai. Tahu. Rugi lah dia. Rugi lah. Apa orang kata rugi sujud, rugi Rabbi fili, rugi kurang. Markah banyak rugi yang. Banyak rugi yang. Dia tinggal ada itu imam tu. Dia lepas sujud. Ya kalau dia tahu maka batal. Kalau dia tahu. Dia tahu baru ni turun sujud je. Bukan nak buat duduk benda apa pula, tambah duduk dah. Nak turun semata-mata nak sujud je. Dia kalau dia tahu benda tu tak boleh, dia pergi buat duduk istirahat juga, dia tuduh tambah duduk. Sedangkan situ tak ada duduk situ. Bahaya, dia boleh batal. Kalau tahu dengan sengaja boleh batal. Tak tahu tak apa. Dia bila sujud sejadah jungan naik lalu dok. Baik tak tahu. Situ. Memang dah. Saya tak tahu dia lepas lah. Tahu dan sengaja batal kerana mengadakan duduk bukan pada tapak dia. Dia kira salah menambah satu duduk di situ. Jahil lah tu. Dia jahil lah tu. Jahil tak ada benda lah. Dia kalau duduk siapa boleh tamak ninah, dia kecah duduk tu. Kalau duduk gerak gitu hak tu tidak lagi duduk. Tidak lagi duduk hak tu. Ya nak ambil lajak nak khabar naik je hak tu. Bukan dia nak duduk. Pas ada sujud sejadah, ya pun gerak gitu, tukar kau naik lalu. Tidak lagi duduk tu. Gitu. Duduk ni senyap. Subhanallah tu baru naik. Tu orang panggil duduk.
Tahu dan sengaja batal. Ada tempat ni baru panggil duduk. Ha. Oh, kita takut orang marah. Nak kata lah main nak takut orang marah suruh polis ke apa. Ya, takut orang tangkap. Ya, jadi kena tak apa tu imam. Imam kena apa? Sujud sejadah ni kayak gi. Jangan gi duduk nak tahu maknina, bukan tapak dia. Kalau nak jetak ambil lajak dah apa gerak semua. Habis kalau nak jungan naik lalu pun dah apa. Dia boleh hadis kita dak rok nak jungan lalu naik ke atas. Hadis kita gostang tu jangan senyaplah. Gostang masih gerak waktu tu tukar naik lalu. Kabo gitulah. Untuk sujud sejadah dia tak ada duduk situ Dia bukannya duduk istirahat. Duduk istirahat ada. Duduk istirahat ada. Duduk lepas daripada sujud sejadah tak ada. Dia tak lewat. Dia kira nambah rukun. Orang yang tahu dan sengaja dia kira tambah rukun dengan sengaja. Tu tak boleh tu. Salah tu. Jadi orang mampu naik lalu Orang tak mampu dia nak kena lajak dulu baru nak kena naik. Dia tak apa dimaafkan bak lajak nak naik. Bukan lajak nak duduk. Jadi membaca takbir, mengucapkan takbir di awal rokok membungkuk. Masa nak bokok tu Allahu Akbar. Bila dah tangan pegang di lutut bak habis itu. Kemudian mengangkat kedua tangan sama seperti takbiratul ihram dulu. Dia masuk dia rokok, dia turun dengan angkat tangan macam takbiratul ihram dulu. Itu angkat atas bahu tangan. Jari setetang dengan linga. Kemudian tapak tangan buka. Turun sapalah tangan pegang lutut bak. Dia dikira biar habis landing dulu baru bunyi ba itu sambil membaca dalam rokok. Rokok baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itulah yang moleknya waktu Ya. Ada setengah tu imam. Bila akak kepala dari rokok dia tak bunyi lagi. Menyebab akak lewat dia. Patut akak kepala sami'ah lah. Habis dok dia akak tengah tu baru sami'ah. Jadi kita hok mari lewat masbuk ni, kalau kita syok jawapannya dak li rakaat. Dia berat belah dak li. Ya kita kena yakin benar tamak nina masa dia rokok tak dia. Ini tu wajib. Bukan sunat. Wajib mata kena tengok dia pada masa turun rokok. Supaya kita tahu dia ni akak kepala lagi kedok. Jadi bila kita mari masbuk sambil takbir mata tengok ke dia. Mata kena tengok ke dia. Dia kalau kita duduk belakang kali makmum ramai hok setakat nampak depan hok mana makmum. Kita buat sebagai mak, kita buat sebagai tanda. Makmum mana kita nampak. Depan setakat kita nampak. Jadi kita boleh baca dah. Tok imam bangun lagi. Kalau dia bangun tok imam bangun dah tu. Gitu ya alamat dia. Ni bagi yang tidak tahu kedudukan imam yang jauh. Dia tengoklah orang depan. Kerana tu tok imam gelonggong tu. Tok imam gelonggong pahala daripada akak kepala dengan sami'ah tu berapa saat gelonggong.
Dia patut diisi belakang dengan sami'ah daripada akak kepala dia. Dia kira gelonggong situ. Jadi kalau kita syok dan kedak ikir dak. Ikir dak. Tak ada. Rakaat tu dak lepas. Kena tambah satu rakaat lagi kan. Jadi subhana rabbiyal azim. Itu maksudnya maha suci Tuhanku yang maha agung. Jadi maha agung di sini al-azim adalah maha agung pada zat dan sifat. Al-azim dia gi zat dan sifat. Kerana itu digunakan al-azim. Tapi kalau dia guna al-jalil, al-jalil itu agung pada sifat je, al-jalil. Tapi kalau dia guna al-kabir itu agung pada zat. Dia ada beza tu. Azim dua-dua zat dan sifat. Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang agung pada zat dan sifat. Kalau dia guna subhana rabbiyal jalil itu agung pada sifat. Kalau dia guna subhana rabbiyal kabir itu agung pada zat saja. Jadi kita nak melengkapi zat dan sifat. Kerana itu kita guna al-azim. Jadi nanti dia akan bawa pula subhana rabbiyal a'la. Sebab biarlah a'la. Kenapa guna a'la yang maha tinggi ia? Kerana nak mengelakkan timbulnya menganggap Allah dekat dalam sujud. Bahawa zat dia dekat dalam sujud. Jadi kita balah dia, sendar dia dengan maha tinggi dia. Ini akan mari dalam rukun sujud nanti Jadi paling komang kali subhanallah. Paling komang kali dalam rukuk subhanallah. Dalam sujud subhanallah tu paling komang kali. Dia molek subhanallahi azim wa bihamdih. Tu hak moleknya hak tu Dia tu 3 kali. Sunatnya sekali. Sunatnya sekali. 3 ni sempurna. 3 sempurna. Sebelah habis sempurna. Rapat jik sempurna. Dia panggil sebelah. Jadi sebelah paling tinggi kali. Pada sebelah cair belai lalu dah. 3 atau imam kena buat 3. Hak tu imam ialah 3. Tak boleh buat habis pada 3. Itu adalah hak paling sempurna sekali. Untuk kita 3 kalau kita jadi tu imam. Mayas seorang belah. Mayas seorang sebelah. Dia kira hak paling tinggi sekali daripada sempurna. Salau. Jadi dah rukuk subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pakai je kerana kita nak komang kali subhanallah. Paling komang kali kita nak subhanallah. Tu pakai je. Ada apa? Maknanya markah penuh tu kurang lah. Tak apa. Hambali batal main hak tu. Hambali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la dah rukun qauli. Itu untuk hambali hadis sangat kuat ni. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la sangat sabit, butir molek. Untuk hadis kalau tengok memang sabit. 2 tu tak nak lari. Yang itu hambali mengatakan bahawa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la dah rukun qauli. Siapa meninggalkan dia batal. Dia seorang je, orang lain semua tak ada kata benda. Kita sunat muakkadah kalau hak gitu. Sangat-sangat disunatkan. Saya kira maknanya sebab yang kuat untuk kita buat subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Sehingga kan pandangan ulama kita mengatakan fasik. Orang dah ajar buat. Orang dah ajar buat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la dah ajar buat, fasik tak boleh naik mahkamah, tak boleh jadi saksi, tak boleh nikah anak dara dia. Kerana teruk benar mu ni siapa ada buat sunat tu. Mana kalau lah orang tahu, ya kau ke orang yang ngaku ke atau apa orang dengar dah buat. Jadi fasik. Setara tu makna kerana kuatnya dalil berkait dengan
subhana rabbiyal azim. Jadi subhana rabbiyal azim bila turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Tuhan kata jadikan ia dalam rakaatmu. Bila turun sabbih isma rabbikal a'la, Tuhan kata boh dalam sujudmu. Di situ asal usul mari subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la tadi. Jadi iman tidak boleh menambah bacaan lain lebih pada subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tak boleh teriman wak lerek panjang-panjang baca hak lain, tak boleh. Kerana dia mayang dengan orang ramai. Bila mayang dengan orang ramai, nak kena ambil kira juga kepada keselesaan orang ramai. Dia tak boleh teriman pergi nambah lebih pada subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali sudah. Sementara orang yang semayang seorang diri, semayang seorang, orang semayang seorang boleh menambah, termasuk juga ni, masuk juga jemaah yang setuju ni. Jemaah yang setuju boleh juga ni. Sama je ni. Di sini orang mayat seorang atau mayat jemaah tapi dia setuju tu imam manjang. Tu boleh ni. Dengan menambah bacaan Allahumma laka raka'tu. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya mung seorang je aku rakaat. Hanya untuk mung seorang aku tunduk rakaat. Dia rakaat masih tak kafir lagi. Rakaat dia dosa besar. Rakaat ke orang ni dosa besar. Dia tak kafir lagi rakaat. Sujud tu kafir lah dia. Walau tak ada niat apa, dia tetap kafir. Kerana tak boleh nak takwil dah. Dia rakaat ke presiden, perdana menteri hamba terpaksa depan orang. Hamba kena rakaat tunjuk. Tu tak kafir lagi. Tapi kalau sujud hamba terpaksa sujud, ia memang kafir. Kerana gaya mu tu gaya tak boleh buat. Sujud tak boleh. Rakaat kalau tak ada niat tak apa. Ada niat baru jadi kafir. Tu makna perbuatan rakaat ia bukan nak jadi kafir automatik dah. Kalau tunduk gitu tak jadi benda lah. Pergi ke hotel mana gitu. Tu tak jadi benda. Rakaat dengan niat baru kafir. Sujud tak ada niat apa tak boleh tunjuk. Sujud tak boleh tunjuk. Dia jadi kafir sujud ni. Kecuali ada nampak korina nyebur pedang tekuk, ya boh pistol tapal tu lain ya. Ada pun tak ada nampak benda pergi sujud tu tak boleh. Dia boleh jadi kafir dalam keadaan tadi kerana alamat jelas sangat keadaan tadi. Dia pergi ke gereja hari Ahad tak kafir. Tak ada masalah. Ia tidak kafir. Tapi kalau pakai baju dia salib ada pula hari Ahad pergi pula tu baru jadi kafir. Dia nak tengok hak jelas benar. Dia hak jelas benar. Tu baru jadi. Pakai baju dia saja duduk di rumah tak jadi kafir. Pakai baju paderi dia ngesalib ada di dada tak jadi kafir. Tapi pakai gitu pergi gereja pula tu kena selalu dah. Dia tak boleh nak takwil dah. Dia nak takwil. Salib orang wi pakai. Jersey. Tu tidak dikira pakaian agama. Pakaian sukan. Dia jersey bendera dia ada salib apa tak dia ambil kira. Nak baju Kristian sungguh. Baju Kristian jubah Kristian dia, lepas tu pergi ke gereja dia. Beripung dua tu tak lari. Boleh pakai bendera je dia tu. Dia bendera dia. Hamban bendera dia. Dia boleh je. Dia bukan hanya mengagungkan apa. Dia bendera negara dia. Dia bukan hanya pakaian agama.
Ni pakaian orang main sukan. Main sukan tak main abang buat je. Dia bukan orang panggil warung. Sangat buat je. Pakai je. Dia kerana itu tak jadi lagi. Kita tak ambil pakai jubah pada diri dia. Lepas tu masuk gereja pula. Tu dah takwil dah tu. Nampak jelas. Apa mu akak kita nak tiru dia. Dah apa pergi gereja. Tu dah lepas nak jawab. Pakai di rumah tak apa. Pakai di rumah. Baru pakai. Kita terang atas tengok guana. Orang kafir pakai guana. Filem-filem dia ada mic. Tu dah apa lagi main di rumah. Jangan pergi gereja sudah. Kira akan dah lepas tu naik mahkamah kok. Kira kafir tu. Qadi. Tak patut lah mana? Tak patut apa tak wajar benda tadi. Kemudian lagi wabika amantu da'an denganmu saja aku beriman. Ni molek nambah kalau mayang seorang. Walaka aslam tu bagimu aku serah. Aku serah padamu saja Tuhan. Khasya'a laka sam'i wa basari. Dia khasya'a laka. Telah khasyak bagimu pendengaranku. Linga aku hanya untukmu je. Tunduk padamu je Tuhan. Wa basari. Dan penglihatan aku pun samalah juga. Hanya untukmu. Wa mukhi. Dan juga semua mukh. Mukh ni iaitu dalam tulang sumsum. Dipanggil mukh. Hinguh dia. Sumsum dia. Itu dipanggil mukh. Dia nak sini ialah iaitu suatu daripada lemak yang ada di dalam tulang itu. Wa mukhi. Wa azmi dan juga pada tulang aku, wa asabi dan saraf aku, wa mastaqallat bihi qadami dan yang ditanggung oleh kaki aku, ditanggung oleh kaki aku, oleh telapak kaki aku, dia terjemah situ boleh tak apa, di situ pakar, dia kata yang ditanggung, ditupang oleh tapak kaki, oleh kaki aku. Itu Jadi hak kuatnya qadami. Qadami, bacaan qadamai. Itu tidak tepat. Tepatnya qadami, kaki aku je. Kalau qadamai, itu dua kaki aku, itu kena qadamai. Kena ada alif. Baru jadi dua. Jadi dua qadamai. Bukan qadamayya gitu dak. Itulah yang boleh kita baca pada pagi ini. Mana kita dah belajar tentang rokok dan hukum hakam yang berkaitan dengan rokok. Apa benda yang mesti wak dan apa benda hak sunat wak dalam rokok. Jadi kalau lah kita wasaan dak rokok, kita kena bidah naik lalu dah. Dalam maya. Kita wasa rokok ke dak, rokok ke dak. Tu kita kena naik bidah atas, kita pun rokok. Kalau ada syok dalam maya. Kita ni wak lagi rokok, jangan kena bidah naik ah. Tak boleh tunggu lama lah. Wak layak ke dia, ya ke dak ni, ya ke dak yang ada tunggu lama. Bila syok dah, kita bidah naik. Habis kalau kita ngetuk imam, kita tak boleh bidah naik. Kita kena wadah je, tikmawi salam, kena nambah serakaat lagi. Dia kena tahu lah, hak syok tinggal rokok ni. Kita makmum ke, kita mayang seorang. Kita mayang seorang, kita bidah naik, terokok. Dia kalau tu imam kita syok. Tu imam kita syok, adakah dia rokok ke tak? Sedangkan masa tu kita tengah duduk Rabbi Fili. Kita tengah duduk Rabbi Fili, duduk je pergi naik atas. Tu imam kita pergi naik ke atas. Kerana dia syok. Ada rokok ke tak tadi? Orang keadaan tadi kita tak boleh ikut. Sebab kita orang tahu dah molek. Kita orang molek, kita duduk yang Rabbi Fili, biaya naik bidah dia. Biaya naik atas. Cuma kita tak boleh.
untuk nanti dalam Rabbi Fili, kita nak kena sujud baru nanti dalam sujud. Nak kena gerak, nak kena kesok, nak kena pitas iaitu dengan sujud. Jadi kita nanti dalam sujud sehingga ia turun alik pada sami'ah, ia turun sujud, ya Rabbi Fili, ia sujud, baru kita jalan dengan dia. Dia itu kalau jadi terimam dak bidah, dak tahu sebab. Jadi bagi makmum yang tak ada salah jangan ada ikut lah. Yang ada ikut kita tak salah benda tak. Dia ada salah. Fatihah dia dak aca, Maliki dak aca. Dia hak salah, ya naik lah. Kita tunggu tanah. Gitu cara apabila terimam kita dak ada bidah, dak tahu sebab, kita yang terbaik ikut. Kita tunggu tanah. Keadaan tadi kerana dia naik tu ada masalah. Dia naik ada masalah. Kita tak ada masalah dah tunggu. Jadi di sini dapat kita faham salah imam jangan ikut. Salah kita kena ikut juga tambah serakaat. Gitu lah. Salah imam jangan ikut. Salah kita wadah karang jadi salah nambah serakaat. Gitu. Salah. Nak buat guana, nak selesai guana bila berlaku salah hadi guana kita nak selesai. Dia kalau salah terimam jangan dia ikut ke dia, biar dia sorang. Apabila salah kita ikut terimam karang nambah serakaat. Tu kerana salah kita. Gitu cara nak menyelesaikan masalah salah ni dalam semayang kita. Dia orang yang mana tinggal rokok, alalah dia dah sampai ke rokok pula dah baru ingat, tu dia tambah serakaat. Alalah ia dah rokok, ia ingat baru sujud, ia ingat ia bidah naik mula. Gitu cara nak selesai bila lepas daripada perbuatan rokok tadi. Di minggu depan kita akan baca mengenai iktidal pula. Ini masalah iktidal insya-Allah pada minggu hadapan pula. Wallahu a'lam. Ya. Dalam satu majlis ada disebutkan ambil golek untuk akikah anak kakak. Ada kesah majlis adik. Majlis adik kan tidak mengambil duit, tapi bila kahwin tersebut ambil dia sendiri. Dalam majlis nikah ada yang pergi masuk juga kambing ngekok ke dalam makan puluk tu. Adakah pakar ngekok tu? Sedangkan ambil pitih dalam majlis makan puluk itu. Jadi pakar ngekok itu pakar. Walau daging dia dibahagikan makan untuk orang kaya belaka pun pakar. Dia moleknya macam gebang kau. 1/3 makan, 1/3 orang miskin, 1/3 orang kaya. Molek gitu lah. Kalau we belaka miskin, molek juga pakar. Kerana pemberian pitih makan puluk ini bukanlah bayar kan. Dia hadiah je. Dia hadiah. Kerana tidak ditetapkan berapa mu nak wiwi lah. Dia ada hak wi 10 ada. Hak wi 5 pun ada. Dia oleh kerana itu dia ada hibah. Dia ada hibah pemberian. Yang mana ia tidak balah. Ia dah anggap sebagai balah. Tapi di setengah-setengah pelda dia anggap balah. Hibah yang balah. Mana aku wi 10, anak dara aku bila-bila mewi 10. Kalau lah dia pakai kaedah balah, bermakna dia adalah jual beli. Dia duduk dalam jual beli. Oleh kerana itu dia mengambil hukum jual beli. Kalau adat di tempat itu mesti wi sama seperti mana ia wi pasal nikah anak ia dulu. Jadi kalau tengok ada umum hari ni tak ada dikira jual beli. Dak balah kat kita. Nak wi 5 pun dah ada benda. Wi 10 ada apa sama baru.
V50 kau molek. Dia gitu ya makna dia tak ada hak kan tak dia. Tapi kata pelda ya balah kata mainan ni. Dia dah jadi adat dah. Dia kalau jadi adat bermakna dia jual beli. Dia makna jual beli. Aku wi 10 ke Lizamu. Mari ke anak aku pula ni. Dia ona wi 10 juga. Tu kalau siapa tahap tu jadi balah dia mengambil hukum jual beli. Tak mengambil hukum hibah dia. Wallah. Jadi pakar. Ya wa'ak ngeko ya masuk kali ngemakan puluk, ambil piti orang makan puluk tak ada masalah. Pakar tak apa. Darah ajnabi ya sikit aja dimaafkan. Tahu bila uruh kata sikit darah tu. Jadi bila meleh lembu yang ngecik beriti bahan dia baju, maka orang kata sikit. Dan walaupun dicampur serema beriti-beriti itu jadi setapak tangan dipanggil sikit juga. Kita nak pada kedudukan sebenar di baju itu beriti ngata gitu. Dia kalau setapak tu orang kata banyak, tu baru dak dimaafkan. Tu darah luar. Darah lembu, darah pijak, darah nyamuk, tu panggil darah luar belaka. Dia kalau lah darah campur dengan air. Air tu air minum ataupun air wuduk, maka nilai kat lain tak dimaafkan. Tak dimaaf. Kita nak duk pak tu je. Sikit duk pak tu, jangan duk nilai ngata ngarup kali ke lain tak ampuh. Tak dimaafkan. Soalan. Jadi dalam surat takdir untuk Islam tak ada kan? Dalam kita lakukan berdoa bersedekah Tuhan panjang begitu. Jadi kita tidak faham. Jadi takdir ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrang. Itu takdir mubrang ia putus dah, tak ada kira bicara dah, tak ada dah. Mu'allaq masih tergantung. Tergantung itu dengan amalan. Setengah hadis kata pia baik ke mak pak dia, maka rezeki dia akan murah. Pia buat silaturahim dengan orang, umur dia panjang. Pia berdoa akan diberi rezeki, akan diberkati, akan bebas dari nyakit. Itu ia panggil qada mubrang. Qada mubrang ini pada hakikatnya qada mu'allaq, pada hakikat Tuhan juga. Pia hok gerakkan hatimu nak suruh doa tu. Jadi dalam perkiraan Lauh Mahfuz bahawa dia ni mati 2027 dengan sebab doa. Dengan sebab doa 2027. Hak tu hak asal je tak boleh ubah dah hak tu. Cuma ia menyebabkan dia jadi doa pia hak pandai-pandai with doa. Gitu je nak khabar yang beri taufik nak doa yang jadi 2027 Allah juga. Di semua tu kerja Allah Taala belaka. Di sisi Allah dia tahu orang ni nak doa ke tak doa. Dari segi kita boleh cakap doa bagus boleh panjang umur dari segi kita, sebab kita tak tahu tarikh. Dari segi Allah dia tahu dah kita doa ke tak. Itu qada mubrang, qada mu'allaq, benda tula je. Cuma dari segi ilmu kita faham benda tu masih mu'allaq. Kalau kita doa umur panjang. Tapi kalau Allah Taala tak nak, jawab apanya mikir tak ke mana hidup hari ni tak nak doa tak dia. Jadi maknanya semua itu adalah satu je di sisi Allah. Mati 2027 memang 2027. Cuma kita bagai makhluk ia janji kalau doa boleh panjang. Kita doa. Dia doa berapa ramai hak doa 2027 juga ada juga. Aku doa banyak dah. Tapi Tuhan dah perkenan.
Jadi satu je keputusan Allah tetap satu. La yubaddalu qawlu ladai. Tidak akan berubah daripada aku semua kali tu dia bila Allah Ta'ala nak mati seseorang, la yastakhiru, ia dah akan pelewat, wala yastakdimu, ia dah akan dulu, ia dah akan pergi. Ia kotak tu ada satu. Cuma ada benda yang mana dia berubah dalam hadis, buat gini jadi gini, buat gini jadi gini. Maka kita boleh cakap hak ni hak mu'allaq. Padahal keputusan ujung satu. Jadi dengan asbab doa kita boleh panjang umur. Padahal Tuhan tak ada umur kita tu. Tapi dengan asbab doa maka dapat amalan doa berfaedah. Amalan doa berfaedah boleh panjang umur. Kita royak ke orang seolah-olah doa tu boleh pergi panjang. Dia asbab je. Dia asbab je. Tuhan dah tetap 2027. Situlah umur kita. Dia dengan sebab apa ia panjang umur? Sebab ia doa. Bermakna Tuhan taufik dia doa baru siapa. Apa ia mati 2026 sebab dak doa. Tuhan dak doa 26. Padahal benda tu dari awal 26 2007. Ia tak akan berubah. Ia tak ada dengan sebab mu doa ia akan jadi lari. Hak 2027 luh mahfuz tu ia gobal ia giwak 2028 dak. Tak ada sama sekali. Dia adalah asbab kepada panjang umur. Gitu ya kita boleh cakap bahawa ada benda masih lagi boleh dimasuki oleh doa. Ada benda tak ya doa pun ya jadi dah. Nak khabar. Doa ibadah kerana itu Yesus kita banyak doa. Jadi kalau doa banyak kok mati kok nak faham molek memang situ dak. Tarikh dia. Jadi yang ada faham bahawa bila doa mampu mengubah. Doa dia tidak mampu mengubah yang sudah ada dalam Lauh Mahfuz. Sekarang ni kalau Allah tetapkan orang kita mati sekarang tetap gitu dah. Tak ubah dah. Tapi usaha kita disuruh. Sebab kita tak tahu bila. Kalau tak kita akan jadi bagai Jabriyah. Dakwah benda tetap ada 2027 dak doa tak apa. Tak. Disuruh doa kat bab kita tak tahu. Cara rezeki lah. Cara rezeki dia suruh. Usaha tu dia suruh. Sebab kita tak tahunya masa jadi gini. Kalau kita tahu 2027 tak doa pun dia akan jadi gitu. Kalau kita tahu tak. Kalau ni kita tak tahu ni kita cuba minta supaya beranjak biar lebih. Padahal tarikh ada tak. Kita pada diri kita minta lebih. Ni benda tak ubah dak. Di sisi Allah tak ubah. Di sisi kita atas anggapan makhluk doa boleh panjang. Doa boleh pendek. Hak tu dia panggil usaha dengan dak usaha. Tu dia panggil hak tu Bukan makna ucap Allah Akbar ketika turun dan bangkit dari sujud tilawah. Adakah perlu juga makmum Allahu Akbar turun dengan naik daripada sujud tilawah dia tu imam dia akan takbir untuk turun sujud. Kita takbir juga ia pindah juga Allahu Akbar. Kita Allah juga sunat juga kerana nak pindah supaya makmum tahu ni nak pindah. Dia bila berlaku pemindahan disunatkan Allah Akbar. Naik pun sama lah. Dia tak ada senyak gitu dak ya ada juga Allah Akbar. Sama di luar mayang pun. Di luar mayang Allahu Akbar. Kita pun sujud. Sama lah di luar mayang Allah Akbar juga. Naik pun Allah Akbar juga. Sama je dalam mayang luar mayang. Kena nyakit bersabar ke berobat atas orang yang kuat iman menggunung dak khabar ke orang, tak ada ngadu ke orang, molek bersabar. Orang hok dak tahan sikit-sikit nak cerita ke orang, tu pergi berobat. Dia atas orang. Hok mana?
Dia tengok atas orang. Ini rasa duk bertahan dia dengan Tuhan bersabar tu molek sabar daripada pergi berobat. Dia orang hok dak tahan sikit-sikit telefon semua. Dak. Mari tolong aku dak orok ni sakit. Hok gitu molek pergi berobat. Gitu. Tu. Gitu. Berkaitan sakit, tapi orang tu sakit dia sembunyi sakit, tapi dia tahu ya. Jadi orang tahu sunat dia melawat orang sakit. Dia macam dia nak seorang sakit dia. Dia apabila kita dengar orang sakit, kita pergi ziarah. Sunat pergi ziarah. Cuma jangan lama. Jangan lama kerana dia tak suka orang lama-lama. Sunat, tetap sunat. Bagai hubungan orang Islam sama Islam. Menziarahi orang sakit. Benda ada. Dia jangan lama supaya dia tidak terganggu. Itu saja untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.